Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak macam ngantuk lagi. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah, nampak hari ini kita terus sambung dengan penuh semangat lah. InsyaAllah apa yang kita akan laksanakan sebentar nanti membawa banyak kebaikan lah kepada semua pihak, kan? Jadi untuk itu saya nak mulalah sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Puan Nadia Zainal, VP Maxer Realty, merangkap founder NZG. Yang dihormati Puan Zurianti binti Sanusi, partner Izco. Betul tak sebut saya? Izco. Okey. Barisan pengurusan, tetamu jemputan, rakan-rakan strategik, para ejen hartanah serta hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita dapat bersama-sama hadir ke majlis menandatangani memorandum persefahaman atau MOU antara NZG dan juga Izco pada petang yang penuh dengan yang penuh bermakna ini. Jadi untuk orang kata menyerikan lagi majlis, saya ingin berpantun, okey. Terbang tinggi si burung merpati, hinggap sebentar di pohon cemara. Selamat datang para hadirin dihormati, memeriahkan majlis penuh bermakna. Untuk memberkati majlis kita pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput wakil daripada NZG, Tuan Zazuri, untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, segala puji bagimu atas segala nikmat dan kurniaanmu pada hari ini. Kami merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana dengan izinmu kami dapat berhimpun pada hari yang penuh bermakna ini. Sempena majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara firma guaman Izco dan kumpulan NZG. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berkatilah majlis ini serta permudahkanlah segala urusan yang sedang dan akan dilaksanakan. Jadikanlah persefahaman yang dimeterai pada hari ini sebagai satu ikatan kerjasama yang kukuh, ikhlas, saling mempercayai, saling menghormati dan berkekalan hingga membawa manfaat kepada semua pihak. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami dalam semangat ukhuwah, kejujuran, amanah dan profesionalisme. Kurniakanlah hubungan yang baik antara kedua-dua pihak agar sentiasa dipenuhi dengan persefahaman, kebijaksanaan dalam membuat keputusan serta saling melengkapi antara satu sama lain. Ya Allah, yang Maha Luas rezekinya, limpahkanlah keberkatan kepada setiap usaha dan perniagaan kami. Luaskanlah pintu-pintu rezeki yang halal, permudahkanlah setiap urusan, tingkatkanlah kejayaan dan kemajuan perniagaan kedua organisasi, serta jadikanlah kerjasama ini terus berkembang dari semasa ke semasa dengan penuh keberkatan. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan pelanggan-pelanggan hartanah kami. Lancarkanlah setiap proses jual beli, pembiayaan, dokumentasi, urusan perundangan, urusan pindah milik dan segala urusan yang berkaitan agar dipermudahkan tanpa sebarang kesulitan. Jadikanlah kami insan yang sentiasa memberi manfaat, menyelesaikan masalah masyarakat serta menjalankan amanah dengan penuh integriti dan ihsan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Zazuri di atas bacaan doa tadi. Okey, majlis diteruskan lagi dengan ucapan alu-aluan daripada Puan Nadia Zainal, VP Maxel Realty merangkap founder NZG. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua partner-partner yang sudi berada di majlis yang sangat istimewa hari ini. Terima kasih pada ISCO dan sudi bekerjasama dengan NZG. Saya sangat-sangat berharap kerjasama ni akan berkekalan. Ya, kalau kita nak bekerjasama tu berterusan. Walaupun tahun ni kita baru bermula, saya sangat-sangat mohon pada partner-partner Kelantan yang ada hari ni support panel, sebab panel Guaman NZG ada 3, tapi yang berada di Kelantan ni je lah yang satu ni. Jadi minta you all support, submit case pada lawyer ni, kerana kita kita nak mudahkan urusan rakan-rakan partner yang ada ni, supaya kalau ada apa-apa kebincangan, ketidaksefahaman kan, kita boleh bawa berbincang dan menyelesaikanlah. Kalau you all submit pada lawyer yang saya tidak kenal, mungkin susah saya nak bantu dalam urusan-urusan jika ada isu, ada masalah. Ya, sebab kita pun di NZG, kita bukan berjumpa dengan 3 panel yang ada je. Kita ada juga berjumpa dengan lawyer-lawyer lain and kita memilih yang terbaik lah. Jadi saya harap, harapan saya perhubungan ni, strategic collaboration ni berterusan, insyaAllah. Itu saja. Terima kasih Puan Nadia dengan ucapan ringkas, padat dan sangat bermakna. Dan semogalah kita semua yang ada pada petang ni dapatlah menterjemahkan kita punya kerjasama tu kan, dengan banyak lagi kes-kes yang kita boleh refer kepada ISCO. Okay. Untuk yang seterusnya, saya nak pantun sekali lagi ni. Okay. Pantun ni dicipta oleh Encik Hadil. Sebenarnya saya tukar baca pesan ni. Okey, indah sungguh bunga melati, harum mewangi di taman desa. Kerjasama erat membawa erti, membuka peluang untuk berjaya bersama. Okey, seterusnya majlis menjemput Puan Zurianti binti Sanusi Partner ISCO untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Nadia Zainal dan tim Maxen, para jemputan dan hadirin sekalian lah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi penghargaan kepada tim Maxen, dan kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT sebab dapat mempertemukan kita hari ini. Okey, bersempena dengan perjanjian persefahaman antara tim Nadia Zainal dan Izzati Zurianti MCO. Okey. Bagi pihak ISCO, saya amat berbesar hati dan berterima kasih kepada Puan Nadia kerana kita dapat menandatangani perjanjian persefahaman hari ini. Dan perjanjian persefahaman kita hari ini bukan sekadar sekeping kertas, tapi lebih kepada kepercayaan, persefahaman antara dua organisasi ini. Dan kita berharap usaha kita hari ini dapat memberi kejayaan yang lebih besar di masa akan datang antara dua organisasi ini lah. Okey, insyaAllah. Okey, akhir kata saya amat berterima kasih kepada tim Puan Nadia
Hari ini disebabkan tim Nadia kita dapat bertemu hari ini. Okey, maksudnya persiapan lagi. Kami cuma datang je. Okey, terima kasih kepada Tuan Zek dan seluruh warga tim Nadia Zainal lah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Itu dia padat sungguh kan. Tadi orang kata itulah kita ni bila dalam bidang yang profesional macam ni masa tu penting tu tak. Okay, tapi objektif tu dicapai dengan baik. Okay, terima kasih diucapkan kepada Puan Zurianti atas perkongsian dan komitmen yang diberikan dalam memperkukuhkan lagi hubungan antara NZG dan juga ISKO. Dan hadirin dan hadirat sekalian, kini tibalah acara kemuncak yang kita nantikan, iaitu majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara NZJ dan ISKO. Jadi majlis dengan hormatnya menjemput wakil kedua-dua organisasi untuk mengambil tempat bagi sesi menandatangani dokumen MOU. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Pada prinsip integriti tinggi, setiap usaha bukan sekadar hasil, tetapi kepercayaan yang kami bina. Melangkah dengan perancangan, bukan sekadar impian tanpa halangan. NZJ berdiri dengan keyakinan, mencipta nilai dalam setiap tindakan. NZJ membina masa depan. Ambil gambar berdiri. Okey, sesi penggambar. Kita teruskan dengan sesi penggambar antara kedua pihak, ISKO dan juga NZG. Boleh pegang. Dah masukkan dia. Puan pegang. Oh, Puan ni. Ha. Satu, dua, tiga. Okey. Okey, Alhamdulillah dengan kementerannya memorandum persefahaman ini, maka secara rasminya terjalin satu kerjasama strategi yang bakal memberikan manfaat kepada kedua-dua pihak serta industri hartanah dan perundangan secara keseluruhannya. Tahniah dan syabas diucapkan. Kita bagi pantun sekali lagi. Okey, sebelum kita nak bertukar-tukar cenderah hati. Okey. Pohon meranti teguh berdiri, tempat berteduh di tengah laman. MOU dimeterai penuh harmoni menjadi asas kejayaan masa hadapan. Sebagai tanda penghargaan dan simbolik jalinan kerjasama yang terjalin, majlis diteruskan dengan sesi pertukaran cenderah hati antara NZG dan juga ISKO. Jadi kita persilakan Puan Nadia untuk menyerahkan sedikit cenderah hati kepada Puan Zurianti. Dan seterusnya dari pihak ISKO kepada pihak NZG. Wah, banyak ni. Okey, alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada kedua-dua pihak. Semoga dengan termeterainya MOU ini kita dapat menjadikan kerjasama yang baiklah antara
NZJ, Maxen dan juga ISCO. Baik, kini rasanya kita punya majlis pun setelah selesai dan sekarang ni kita jemput untuk sesi bergambar lah. Jadi kita macam mana? Channel semua? Okey, kita nak bergambar semua dan boleh tampil ke depan lah. Kedua-dua pihak dah semua lah. Sebab kalau kat atas tutup tu kan, jadi semua kat bawah. Bismillah. Dah tutup Chinese.